Salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian anda singgah di channel saya. Jika anda seorang penggemar sukan bola sepak tanah air, bantu saya tekan subscribe kerana setiap subscribe anda itu sangat berharga. Terima kasih sahabat baik. Pemain pertahanan import penangfu Rafael Vito dilaporkan sedang dalam proses untuk mendapatkan kad pengenalan Malaysia sekaligus mencerahkan peluang mewakili Harimau Melaya. Pemain berusia 32 tahun itu merupakan pemain yang sudah pun cukup 5 tahun bermastautin di negara ini dan beraksi di dalam saingan Liga Super. Dua pemain Brazil lain yang sudah pun mempunyai penampilan bersama Harimau Melaya iaitu André Dos Santos dan Paulo José telah menjadi individu penting dalam membantu Rafael Vito untuk merealisasikan hasrat mewakili skuad kebangsaan. Vito ketika ditanya Stadium Astro, berjanji akan melakukan yang terbaik jika dipanggil memperkuatkan skuad kebangsaan Malaysia yang kini di bawah kendalian jurulatih dari Australia, Peter Klamovski. Saya bercakap dengan mereka dengan Paulo José dan André Dos Santos. Mereka membantu saya. Jika saya dapat peluang untuk sertai pasukan kebangsaan, semestinya saya akan lakukan yang terbaik untuk Malaysia. Dalam proses, mungkin 2 minggu atau lebih lagi. Saya sudah 5 tahun, saya dapat sokongan Penang. Keluarga saya juga gembira di Penang, jelas Vito kepada Stadium Astro. Untuk rekod, Rafael Vito mula beraksi di Malaysia pada Januari 2020 dengan menyertai Penang. Beliau kekal di pasukan yang sama sehingga ke hari ini. Jika proses naturalisasi Vito berjalan dengan lancar, kehadirannya bersama skuad kebangsaan dijangka akan memperkuatkan lagi bahagian pertahanan yang dijangka akan diisi seorang lagi pemain warisan baharu iaitu Jun Irazabal.